lagi kita di Intan Channel TVPSS Seri Intan. Sama saya Nurul Syahia dan saya Tuan Amalin. Falisha, Falisha tahu tak hari ni sekolah kita ada apa? Tak tahulah. Sekolah kita ada apa hari ni? Hari ini sekolah kita telah mengadakan karnival 5K. Apa itu 5K? 5K ialah Co-Curriculum, Koperasi, Kerjaya, Kemahiran TVET dan Kemahiran STEM. Dan bermacam lagi aktiviti yang telah kami adakan. Persembahan yang menarik juga akan dipersembahkan oleh pelajar. Jom ikuti kami. Jom! Ya. Ya, terima kasih. Betul, hari ini kita ada Karnival 5K kita namakan untuk pelajar Seri Intan. Sempena hari co-curriculum kita gabungkan hari kerjaya, hari koperasi, hari kreativiti TVET dan co-curriculum itu sendiri. Tujuannya untuk pelajar-pelajar menyertai kegiatan luar dan mengambil bahagian di dalam karnival yang kita gabungkan ini supaya seramai mana semaksimum mungkin pelajar yang mengikuti program kita pada hari ini. Jadi harapan saya sebahagian besar daripada pelajar-pelajar SMK Seri Intan ini mengambil bahagian, mengambil kesempatan untuk pembelajaran dan menimba pengalaman daripada pembelajaran di luar bilik darjah untuk menjadikan pelajar tersebut lebih berinformasi, lebih cekal, lebih berdaya saing dan mengambil peluang untuk pembelajaran di masa-masa akan datang. Itu harapan saya sebenarnya. Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kami difahamkan ada kunjungan dari pihak MARA untuk karnival kerjaya 5K di sekolah kami. Saya dari TVPSS ingin menemu ramah dan mengajukan beberapa soalan kepada pihak Tuan. Okey, boleh? Soalan pertama, apakah peluang kerjaya yang disediakan oleh pihak MARA? Okey, berkenaan dengan peluang kerjaya dalam MARA. Tapi sebelum tu saya ingin cerita sedikitlah berkenaan dengan peluang pendidikan ataupun hala tuju kerjaya adik-adik lah, saya panggil adik-adik semua melalui MARA. Jadi banyaklah MARA menyediakan peluang pendidikan terutamanya melalui TVET lah, TVET dan juga peluang-peluang pendidikan ke institusi pendidikan MARA yang mana kita ada TVET MARA, kita ada GMI, kita ada UniKL, kita ada Kolej Politek MARA, kita ada Universiti Politek Malaysia, Kolej Profesional MARA dan Kolej MARA selain daripada GIAP MARA dan juga MRSM lah. Banyak peluang-peluang pendidikan yang kita sediakan kepada adik-adik semua yang mana selepas pada tamat pendidikan tersebut adik-adik boleh mendapat kerjaya ataupun pendapatan yang tinggi melalui selepas tamat daripada pendidikan tersebut. Contohnya macam adik-adik boleh jadi jurutera, adik-adik juga berpeluang untuk jadi doktor, teknologis, selain daripada itu juga boleh peluang bersama MARA boleh jadi guru MARA lah, selain daripada kerja-kerja di bidang teknikal. Dan yang paling penting adik-adik juga terbuka luas peluang untuk menjadi usahawan. Sebab MARA selepas daripada tamat pendidikan dan nak jadi usahawan, MARA juga menyediakan peluang menjadi usahawan melalui dana ataupun pembiayaan perniagaan untuk usahawan jadi usahawan yang berjaya lah. Baiklah, soalan yang kedua. Okey. Apakah harapan pihak MARA untuk semua pelajar? Okey, harapan kami di MARA, kami mengharapkan supaya adik-adik semua rebutlah peluang untuk bersama-sama dengan MARA dalam bidang pendidikan dan juga hala tuju kerjaya bersama MARA. Sebab banyak peluang-peluang pendidikan yang kita sediakan yang menyediakan pendapatan ataupun kerjaya yang mendapat gaji ataupun pendapatan yang tinggi untuk adik-adik semua membina masa depan dan kerjaya yang cemerlang di selepas daripada tamat pendidikan adik-adik semua. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk kami. Okey, sama-sama.